Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas 2 hebat, betul semua? Betul. Okey, hebat. Okey, semua hadir kali ni? Hadir. Berapa orang ni? 25. 25. Berapa lagi 24? Ada. Assalamualaikum. Okey, so hari ni hari apa semua? Isnin. Okey, berapa hari bulan ni? 1. Okey. Walaupun kita ada kawan baru, saya lainkan semua sama. Okey. Alhamdulillah. Baik, hari ni nak belajar apa ni? Tak tahu. Kamu nak belajar apa? Saya nak belajar. Okey, tak apa. Tunggu. Okey, kalangan saya ni memang awal-awal ni kita menyanyi. Nyanyilah kerja kita boleh? Boleh. Boleh semua Okey, semua bangun. Okey, bangun untuk baca doa. Okey, sama-sama tak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, benar semua dah sedia? Untuk kelas hari ni? Okey, yang belakang tu sedia Okey. So kita nak menyanyi dengan gaya boleh? Boleh. Okey. Saya mula kan? Kena sekali. Boleh sekali. Boleh. Okey. Pandai. Betul tak? Okey. Okey. So daripada dulu. Okey, daripada lagu tadi. Kasih kita belajar apa lagi? Ada bersahabat. Okey, betul. Pandai. Okey, jadi tajuk kita hari ni adalah indahnya persahabatan. Okey. Kita kat sini ada apa ni? Kublok. Ini bisu. Bisu. So, pertama sini juga bisu. Saya. Okey, bisu ni ada 60 je kat sini stok ni. Kalau habis tak dapat lah. Ustaz paling banyak, siapa yang paling banyak nama dia kat sini, dia dapat. Okey. So, dia siapa yang betul tadi? Daniel eh? Saya. Daniel. Okey, Daniel. Tizu. Okey. So, tajuk kita pada hari ini adalah indahnya persahabatan. Siapa ni? Sama ke sama? Sama ke sama? Siap dah. Okey. Jadi pada hari ini Ustaz nak pastikan kamu keluar je habis pukul apa ni? Lagi 30 minit kamu keluar terus boleh dapat mana bagaimana sahabat yang betul. Lepas tu kamu boleh baca dalil nakli yang berkaitan dengan adab bersahabat dengan betul.
dan akhir sekali dapat mengaplikasikan adab-adab bersahabat. Siapa sini ada sahabat? Saya! Tunjuk sahabat masing-masing. Lepas tu siapa nak sahabat dengan Ustaz? Saya! Sama. Sebab tu Ustaz bawa kawan. Cuba lagi nama dia apa? Ya, ini adalah inovasi yang Ustaz guna untuk kamu semua ajar. Saya Ustaz fikir 2 bulan juga. Berkonsultasi yang besar. Okey, baiklah. Pertama sekali, tadi Ustaz nak pastikan kamu semua dapat masuk sahabat, betul? Betul. Jadi berdasarkan gambar ni, Allah, berdasarkan gambar ini, apa yang anda boleh simpulkan tentang sahabat? Kita go to satu-satu dulu. Okey, Ustaz. Ke ada siapa nak cuba dulu? Ambil nak cuba. Ambil cuba. Okey, go ni. Ambil je. Ambil boleh. Ya. Dari sini dulu. Okey, tu gambar tu. Ambil kat atas dulu baru kita pergi bawah. Bersama. Cuba. Tentu kamu sudah ada 2, tapi 2 hebat. Satu hati tolong menolong. Jaya bersama-sama. Okey, siapa lagi nak cuba? Ambil aku banyak ambil. Ambil. Baru dia kunci. Iman, okey, cuba kan? Orang yang kita berkawan dengan ikhlas di saat susah dan senang. Wow. Klik lagi. Okey, Iman. Okey, last, siapa nak cuba? Mengajar ke arah kebaikan. Boleh. Selagi mencuba. Siapa yang mencuba ni? Cuba banyak kali, dah begitu. Cuba dah menang. Okey, jadi dia gambar ni, tengok ni. Gambar ni tengok macam ni. Maksudnya apa ni? Sahabat. Okey, jadi sahabat ni orang yang rapat dan kita sayang. Dan sentiasa ada ketika susah. Kenapa susah? Kita jatuh ke ni? Tergaya ni? Tengah susah ke tak? Susah. Terlepas ni jatuh, meninggal. Okey, ini kita tengah beraya kejayaan. Senang ke susah? Senang. Okey, jadi tengok ni. Ada ustaz bercakap. Maksud sahabat adalah orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa ada bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Faham ke tak faham? Jadi Lagi sekali. Okey, lagi. Okey. Maksud sahabat adalah orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa ada bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, faham ke tidak faham? Okey, kita baca sama. Allah aku tapi. Faham saja. Okey. Maksud sahabat adalah orang yang dikenal rapat dan disukai. Okey, semua kita baca sama, okey? 1, 2, 3. Ketika susah dan senang. mereka sentiasa ada bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, faham tak faham? Faham. Okey, berani nak cuba? Sebut sama-sama masuk Ustaz. 1, 2, 3. Orang yang dikenal rapat dan disukai, mereka sentiasa ada bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, bahagian sini pula. Orang yang dikenal rapat dan disukai, mereka sentiasa ada bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, pandai. Tepuk tangan. Okey, jadi semua dah hafal? Kalau minggu depan Ustaz jalan-jalan, Ustaz jumpa kamu dekat koridor. Ustaz tanya, kamu boleh jawab? Boleh. Pandai. Okey. Seterusnya, kita akan membaca dalil adab bersahabat. Dekat sini kita tidak perlu menghafal, tapi Ustaz nak kamu semua boleh membaca dalil nakli adab bersahabat dengan betul. Boleh semua? Boleh. Okey. Jom ikut baca sama-sama, okey?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ulangan sekali boleh? Sama-sama eh? 1, 2, 3. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pandai. Okey, maksudnya sama-sama. Maksudnya, Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Okey. Jadi kat sini tengok sahabat ni. Okey. Dekat sini ada maksud sahabat. Ustaz sertakan gambar-gambar yang sama tak dengan gambar yang sama Ustaz bagi tadi? Sama. Okey. Jadi pada gambar-gambar ni kamu boleh buat apa tadi? Boleh buat maksud dia. Okey. Dekat sini kalau kamu ada ustaz tu lagi, dekat sini ada kod QR untuk video. Nanti boleh imbas, tengok je dekat rumah. Tengok sampai puas. Okey, dalil adab bersahabat. Kita dah masuk dalil betul? Betul. Dekat sini ustaz tak sertakan dalil. Sebab sahabatnya boleh jadu. Tak eloklah kalau cerita balik ayat Al-Quran macam tu, betul tak? Pemikiran. Okey. Jadi kamu boleh imbas untuk baca ke rumah, boleh? Boleh. Okey, jadi seterusnya kita akan masuk kepada ciri-ciri sahabat. Jadi ustaz dah menyiapkan akronim. Siapa tahu apa itu akronim? Saya tahu. Apa cuba? Tadika. Ha? Tadika. Tadika, apa tadika? Kamu ni. Siapa nak cuba? Ustaz, saya. Okey. Kita ambil perkataan depan tu. Huruf depan. Okey, pandai. Oh, memang nak dapat misu ni bukan senang. Nampak? Tajuk dia sahabat, akronim kita pun hebat dah hebat. Pemikiran. Okey, jadi setiap jadi setiap satu huruf ini mewakili satu ayat ringkas tentang ciri-ciri sahabat yang baik. Siapa kat sini sahabat dia ada sahabat yang baik? Siapa kat sini dia sendiri sahabat yang baik? Betul. Okey, jadi kat sini. Okey. Yang pertama S. Okey, nak baca? Bagus, semangat. Sabar. Okey. S. Okey, sabar Amnah tadi. Okey. Sokong bila susah senang. Semua ikut. Sokong bila susah senang. Lagi sekali. Sokong bila susah senang. Sokong bila susah senang. Pandai. Okey. Yang kedua A. Aini. Okey. A, apa A? Adab kepada kebaikan. Adab kepada kebaikan. Lagi sekali. Adab kepada kebaikan. Adab kepada kebaikan. Ayo Ustaz. Dalam masa yang sama kita bagi sahabat kita luar. Hari juga. Hormat dalam tutur kata. Hormat dalam tutur kata. Sekali. Lagi sekali. Hormat dalam tutur kata. Hormat dalam tutur kata. Ini hebat tu. Hebat. Allah. Okey. Pemikiran. Okey. Seterusnya orang lain pula. Yang kedua. Adawiyah. Untuk Adawiyah. Amal.
Amanah memberi nasihat. Sekali. Amanah memberi nasihat. Pandai. Amanah memberi nasihat. Seterusnya B. Siapa yang cuba B? Amin. Ya. Dua. B. Bina semangat persahabatan. Sekali. Bina semangat persahabatan. Okey, seterusnya A dan terakhir. Saya. Okey, Amin. Ambil berat. Sekali. Ambil berat. Okey. T yang terakhir ni. T. Siapa nak cuba? Saya. Orang lain boleh. Habibah. Okey. Tawarkan doa yang baik. Sekali. Tawarkan doa yang baik. Sangka. Ustaz sangka. Ustaz tak perlu nak ajak kamu baca, kamu dah sendiri. Allah yang hebat. Allah Maha hebat. Semua ni kena Allah. Guru yang hebat, lahirkan benda-benda yang hebat. Okey, kalau Ustaz tutup ni, boleh baca tak? Beringai. Okey. Ada siapa ya nanti? Okey. Cuba lagi sekali Okey. Baca ramai-ramai. Ustaz sebut orang depan, semua baca terus. Boleh? Okey, yang pertama S. Sokong bila susah senang. A. Kepada kebaikan. H. Hormat dalam keluarga. Amanah memberi nasihat. B. Bina semangat persahabatan. A. Ambil berat. T. Tawarkan doa yang baik. Okey, kita cuba boleh? Cuba. Boleh. Untuk P. Saya. Okey. Silakan. Sokong bila susah senang. Okey, satu-satu dulu. Kita bagi pulang pada sahabat lain. Nak ambil kan? Apa macam semangat. Nak lagi. Nak bukan sangat. Okey, S. Pandai bunyi. Okey, Amna, cuba. A. Ajak membuat kebaikan. Okey. Ustaz kira nombor, angkat tangan. Siapa yang nak jawab lah. Kalau nak isu lah. Okey. Okay, 1, 2, 3. Abdul. Boleh boleh Jangan marah. Okey. H. Hormat rakan-rakan. Tengok boleh ke tak? Okey. Hormat dalam betul kata. Tapi tak apa mencuba. Kita suka mencuba ni. Ya. Okey. A yang kedua. Adila. Apa dia tadi? Pandai. Okey. B. 1, 2, 3. Betul lah. Semangat. Mana matamu? Mana kita cakap mana matamu? Mana tu boleh? Okey, 1, 2, 3. Mana matamu? Mana matamu tu? 1, 2, 3. Mana matamu? Semangat. 1, 2, 3. Mana matamu? Okey. Mana tadi? B. Okey, ini. Bina semangat. Persahabatan. Guru saya tunjuk sama. Okey. Kita sabar. Turun. 1, 2, 3. Bila. Ambil berat. Okey. Yang terakhir sekali T. 1, 2, 3. Sabar. 1, 2, 3. Sengit. Nyo. Bagus. Sabar ni bagus. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. T.
betul semua. Okey. Kita dah sampai ke aktiviti. Okey. Jadi tidak mengapa. AI juga boleh rasa kesalahan. Okey. Nama aktiviti ini adalah aktiviti tarikan hebat. Okey. Tadi kita belajar ciri-ciri sahabat baik, betul? Cuba kita ustaz ciri-ciri sahabat yang buruk pula macam mana? Doakan keburukan. Okey, lagi. Tak berat. Lagi. Tak menyokong. Tak menyokong. Cakap buruk. Cakap buruk. Push. Betul kata tak baik. Kata, okey. Tidak menyokong kata tak baik. Semua. Okey. Jadi dekat sini kita ada permainan. Nama permainan ini tarikan hebat. Sebab apa? Tengok ni. Okey, jadi ustaz nak wakil setiap kumpulan hantarlah 2 orang ke hadapan. Okey. Jadi oh, dah ambil 9 juga. Siapa dapat lagi? Okey. Jadi, okey, permainannya macam ni. Ustaz tarik satu gambar. Kamu tengok gambar ni gambar apa? Memberi hadiah, contohnya memberi hadiah kepada sahabat. Okey, jadi kamu kena baling bola ke arah syurga. Jadi contoh dekat sini. Okey, dekat sini mana gambar yang ni. Tidak membantu kawan. Kita baling ke neraka. Okey, faham maksudnya? Okey. Tapi sebelum baling, kawan-kawan kena bantulah. Kita kena beratur dua-dua, Okey. Sebab kita nak bagi teratur. Okey. Kawan-kawan semua kena bantu Ustaz angkat gambar. Ustaz sebut gambar apa? Okey, jadi kamu semua kena tentukan ciri-ciri terbaik atau buruk. Boleh? Okey, boleh semua Tarikan hebat. Okey, tarikan hebat. Okey. 1, 2, 3. Gambar ajak kepada keburukan. Tak baik. Tak baik. Okey, mana? Semua baik Ustaz. Boleh perlahan-lahan, jangan balik kuat-kuat. Tak. Orang depan saja dulu. Okey. Okey. Seterusnya, gambar yang kedua. Boleh. Tadi siapa dia baling? Tukar belakang. Okey. Gambar yang kedua. Allah sambut. Gambar menziarahi sahabat yang sakit. Okey. Okey, pandai. Okey. Seterusnya, gambar yang ketiga. Tukar. Jangan balik kena ustaz je. Siap lah. Okey. Tidak menolong sahabat. Okey. Ustaz nak tarik dah. Okey. Seterusnya. Alamak. Dia sudah tekan masa. Okey, ini gambar terakhir dah ya. Sebab kita nak ke aktiviti yang seterusnya. Okey. Gambar menumbuk kawan. Pandai. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi ke hadapan. Nanti bagi nama ya, dapat orang bagi ustaz. Okey. Ustaz nak tulis nama kat situ. Okey. Jadi untuk aktiviti yang terakhir pada kelas kita hari ini adalah pelakon cilik. Okey, semua boleh berlakon ya? Ya, Okey. Jadi kat sini sebelum tu ustaz tanya. Dalam kehidupan hari-hari kamu ni, kamu mengamalkan tak adab bersahabat? Cuba sebut apa yang kalian semua buat. Alhamdulillah. Bagus semua. Okey. Semua. Semua dapat nasi. Kalau semua boleh banyak, semua dapat. Tengok ni. Dekat apa nama? Sahabat. Dekat sahabat ni ada akronim tadi. Akronim sahabat. Dekat bawah pula ada kepanjangannya.
Okey. Daniel main. Abang habis. Daniel, berhenti main. Jangan main. Ustaz tak marah. Ustaz tegur dan menasihati supaya Daniel jadi orang berjaya. Okey, untuk edisi pelakon cilik ini. Okey, jadi Ustaz nak wakil kumpulan datang ke depan. Kita nak ada 6 kumpulan sebab kita nak 6 situasi. Cepat. Masa dah tak banyak. Okey. Pecahan pada 6 kumpulan ya. Okey. Jadi untuk menarik kamu punya kreativiti yang terpendam dalam diri kamu ini, Ustaz telah menyediakan feature kepada kumpulan yang terbaik. Nampak? Sains saya lah. Sains guru pendidikan Islam 2 hebat. Okey. Jadi Ustaz mengharapkan Ustaz dengan komitmen yang sangat baik untuk lakukan ini. Boleh? Okey, jadi tengok ni. Dekat sahabat ini bukan sekadar maafkan Ustaz. Sahabat ini bukan sekadar mengandungi konten yang kita belajar sahaja, tapi ada boleh sebagai dadu. Tengok tak titik-titik ni. Macam dadu tak? Macam. Memang dadu. Okey semua. Okey. Ya, 2 dalam 1. Inovasi. Jadikan okey, siapa nak cuba balik dulu untuk dapat situasi. Balik perlahan-lahan ya, Daniel ke atas. Okey, 2. Kalau kumpulan anda bincangkan apa anda nak buat. Kalau kawan anda tak bawa alat tulis, nanti lakonkan tindakan anda. Boleh? Boleh. Okey. Cepat. Okey. Mulai mula, siapa nak cuba? Saya bagi. 4. Okey. Sahabat anda membuat salah. Apa yang boleh anda lakukan? Baik. 2 sudah. Okey, 2 sudah. 1. Kawan anda jatuh di padang. Apakah tindakan? 5. Kawan anda sakit tak datang sekolah. 6. Rakan anda kehilangan barang kesayangannya. Kawan anda dibuli. Okey. Siapa yang dah siap berbincang? Saya. Dah siap berbincang? Angkat tangan cakap saya siap. Okey. Jadi kita nak mula yang mana dulu ni? Saya. Okey, ke depan. Okey, berlakon. Okey, kawan-kawan semua. Okey, dengar. Kawan-kawan semua dengar. Fokus dan tengok apakah tindakan yang mereka lakukan sekiranya kawan anda sakit. Okey, tengok dulu. Assalamualaikum. Kita berdoa dekat bapa. Ya Allah, sembuhkanlah bapa. Amin. Tidak. Okey. Okey, seterusnya kumpulan lagi. Okey. Lagi seminit. Okey. Oh, belum. 1, 2, 3. Jatuh. Oi, apa buat ni? Okey, jatuh. Sudah. Alhamdulillah. 10 minit lagi. Okey. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak berlakon? Siapa yang nak berlakon? Okey, cepat.
Okey, tengok sebelah situ. Kita senang bersama. Doa membantu. Okey, pandai. Tadi kumpulan isu tadi. Menasihati jangan gaduh. Menasihati jangan gaduh. Kumpulan Aimuri tadi apakah tindakan dia? Okey, kumpulan Ali. Okey, sila. Boleh. Okey. Semua tengok, semua fokus. Okey, murid-murid semua boleh salin apa yang saya tulis kat papan putih, boleh? Ustaz, saya tak bawa pensel. Okey. Jadi apakah tindakan yang mereka lakukan? Kawan dalam kesusahan. Sabar. Okey. Kumpulan 2 bulan terakhir cepat. Okey. Tengok semua. Okey, apa yang dilakukan? Pandai menolong kawan yang jatuh. Okey. Kumpulan yang terakhir. Okey semua. Kawan aku dah. Aku dah duit dia. Aku dah duit kan? Kawan aku dah. Okey, pandai. Sudah situ. Gerak kita beri. Apa kawan-kawan dia buat? Selamatkan Dura. Membantu Dura dalam kesusahan. Macam mana pet. Okey. Jadi season ini akan diberikan kepada kumpulan terbaik. Siapa yang rasa kumpulan yang terbaik? Kamu tak rasa macam tu? Bagus ya dah. Okey, sebab semua tak kalah. Tapi persaingan sihat. Ustaz berikan season ini kepada satu kelas. Season ini dilimitkan dengan harga RM3. Jadi kamu kena tampak lah kena handle. Kalau RM3 Ustaz masa tak ada, siap lah. Okey. Kita dah berhampir ke akhir pelajaran kita pada hari ini. Semua dah sabar nak balik kan? Ya. Okey. Dekat sini ada kod QR platform sahabat digital. Impaslah kalau berani. Jadi dadu. Kalau sahabat impas tu mesti dia buat telefon pergi sekolah. Okey. Okey, ke depan. Ke rumah nanti. Ni Ustaz dah menyediakan satu platform macam WhatsApp. Kamu boleh Ustaz bagi pautan ini ke dalam grup Iwa Pergalian. Boleh? Boleh. Dekat sini kamu contoh isi nama. Isi nama Ustaz bagi contoh ya. Nama siapa nak nama? Ambil. Aina Dekat Nadia. sini dah ada. Okey. Oh, ni kelas 2 hebat. Okey. Simpan profil saya. Ada ruang sembang. Ada kelas, ada rehat, ada study group. Okey. Tulis mesej anda. Anda boleh berbual apa-apa benda nanti. Okey, tapi tengok. Dekat sini boleh kena penalti. Tengok ni siapa ni? Siti Amnia. Astagfirullahaladzim. Siapa yang menulis perkataan kesat dalam chat ini, chat itu tidak akan dapat dihantar. Dan anda akan dikirakan penalti. Ustaz akan tengoklah contoh. Tiba-tiba ada yang nama contoh Siti Amnia ni. 50 penalti contohnya. Siap lah. Okey. Boleh tak? Tengok.
Dekat sini dah ada siapa tu? Izul dah cuba, Siti Amia. Baik pula Siti Amia. Ada Wafi, ada Alif, ada Amal, dah cuba dah. Memang platform ini menjadi. Okey. Baiklah. Saya tidak tipu. Okey, baiklah semua. Kita benar berjaya sampai ke akhir pembelajaran. Jadi, apa yang anda belajar pada hari ini? Siapa nak? Cik saya. Okey. Hari ini kan kita belajar tentang maksud sahabat tu. Lepas tu kita belajar cincin sahabat guna akronim sahabat. Okey. Ada mixer Ya. Tanya pensat. Nasib baik apa orangnya. Okey. Itu macam mana? Bagi orang lain. Kita ada dalam kebaikan. Hormat. Okey, seterusnya. Kita Okey, seterusnya. kita membina semangat kawan. Persahabatan. Ambil Okey, berat. Okey, B. Itu dua. Dua. InsyaAllah. Baiklah, jadi Ustaz harap kamu semua boleh menerapkan adab bersahabat dan persahabatan kamu semua. Ustaz tak nak dengar ada yang bergaduh-gaduh lepas ni, boleh? Untuk Amin bergaduh dengan Afdal, Ustaz tak nak dengar alas semua tu. Macam biasa lah kalau Ustaz dengar. Okey. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.